Orange ni simple sangat tau you all. Saya belajar dekat TikTok ke dekat mana saya tak ingat lah, tapi di laman sosial ni lah. Senang sangat, jom kita buat. Kita hanya perlukan 2 biji orange segar ni. Saya buang tengah dia yang putih tu dan potong aja macam ni. Lepas tu tak payah buang kulit, basuh bersih-bersih je kulit dia, masuk dalam blender. Okey. Lepas kita masukkan dalam blender limau ni, kita masukkan juga 3 biji telur dan 1 cawan minyak masak ataupun minyak jagung, minyak apa tak kisahlah yang you all ada. Lepas tu 1,5 cawan gula. Okey, kalau nak bubuh ais vanila bubuh lah, tapi saya tak bubuh. Okey, dan kita pun blend ketiga-tiga bahan ni. Okey, selesai kita blend, apa yang kita buat ialah tuanglah dalam mangkuk sebab kita nak masukkan tepung. Anda boleh gunakan tepung gandum biasa, 2 cawan, masukkanlah baking soda dan juga bicarbonate soda. Tapi saya terus saja gunakan tepung serbaguna tu, tepung naik sendiri tu. Okey, jadi dah kacau, kau balik sampai semuanya dah rata. Masuklah dalam bekas dan kita pun bakar pada suhu 180 darjah Celsius selama lebih kurang 40 minit sahaja. Siap, dan hasilnya sangatlah gebu-gebas dan sangat sedap sebab rasa oren dia pure. Jom you all try.